Isu yang saya rasa saya nak tarik, I want to bring all of you to this particular issue, iaitu advocate. Kenapa advocate? Sebab kita, terutamanya masyarakat Malaysia, kita sangat prejudis, kita sangat discriminate, dan kita sangat melabelkan seseorang itu tanpa kita kenal pun dia tu siapa. Nampak member pakai tongkat, oh dia ni mesti tak nampak, dia ni mesti buta. Ataupun yang selalu kalau orang buta ketuk pintu, minta minta sedekah. Kan? Kawan tu mungkin nak tanya tempat jalan. Benda tu macam bagi saya, benda tu perlu diajar, benda tu perlu diekspos. Saya rasa benda tu tak mustahil sebab sekarang ni pun orang sebut dengan mental health lah, apalah, kan, apa semua lah kan. Jadi saya rasa kita boleh tumpang isu yang sama lebih kurang, sebab benda ni lebih kurang je sebenarnya. Macam mana orang anggap anxiety tu penting, macam mana orang belajar stress tu penting, apa semua kan. Sama juga OKU pun ada benda-benda tu juga. Lagi stres dengan kau lah. Orang tak nak apa, duit tak ada, orang tak nak tolong, kerja pun susah. Jadi saya rasa masyarakat boleh cubalah untuk mendengar, menjenuk sekejap macam menjenguk sekejap, singgah sekejap dalam satu dunia yang kecil yang mungkin tak pernah siapa-siapa lagi experience. Itu yang kita cuba buat sekarang. Kita cuba advocate melalui media sosial. Kita nak pergi ketuk pintu setiap orang, tak mampu. Kan. So sebar-sebarkan video ni supaya lebih ramai orang tahu dan cakna mengenai orang buta. Dia bukan orang buta saja, OKU. Mana-mana wheelchair, buta, autism, pekak kan. Jadi yalah, benda tu kalaulah dunia ni faham bagaimana OKU bekerja, bagaimana OKU menguruskan diri, bagaimana OKU hidup, this world can be a better place for us together.